طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمن كي. Tonton video penuh di YouTube The Foundation. Isinya ringkas, padat dan mudah difahami. Tekan subscribe sekarang dan pastikan anda tidak terlepas. Stop. Jangan jawab Allah di sana. Jawab dengan bijak. Itu bukan bermakna Allah di tempat lain. Allah sentiasa bersama kita. Jangan silap faham. Jadi berhenti, jawab dengan hati-hati. Tahu tak? Kalau anda jawab, Allah ada tempat, akidah anda berisiko tinggi tergelincir. Kerana Allah tidak terikat dengan tempat. Dia yang mencipta segala ruang, bukan terkurung di dalamnya. Jadi, jaga akidah kita dengan ilmu. Sifat wajib, Allah adalah tanzih, maha suci dari segala kekurangan. Tempat hanyalah ciptaan. Sedang Dia tak membutuhkan apapun dari makhluk. Ramai bertanya, di mana sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala? Lafaz istiwan itu bukan bermakna duduk atau bertempat. Allah Maha Suci daripada sifat makhluk. Jangan tertipu dengan akidah tajsim yang menyamakan Allah. Wajib kita tahu di mana Allah sebenarnya. Istiwa bukan bererti Allah duduk di atas arsi. Maknanya menunjukkan kebesaran dan ketinggian zatnya. Allah Maha Tinggi, tapi tidak serupa dengan makhluk. Hati-hati dengan... Saudara-saudaraku, banyak yang bertanya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala? Hati-hati, jangan dibayangkan seolah-olah Allah duduk di suatu tempat. السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا